Sebenarnya kita tahu tak, di dalam Islam juga mengajar untuk kita self-improvement, iaitu memperbaiki diri. Dalam agama lain, mereka menggunakan kaedah-kaedah yang berbeza daripada kita. Dalam Islam, kita mempunyai cara kita tersendiri. Mereka buat yoga ataupun meditasi, kita ada zikir. Mereka menyusun rancangan dan juga matlamat, kita diajar dengan niat yang baik pada permulaan. Mereka bangun pada awal pagi. Kita ada solat subuh yang diwajibkan. Mereka sentiasa diajar untuk belajar. Surah pertama di dalam Al-Quran, Iqra, menyuruh untuk kita sentiasa membaca. Mereka menekankan berkenaan tentang penghayatan nikmat. Allah menyatakan, La in syakartum la azidannakum. Allah ajar supaya kita bersyukur. Dengan bersyukur, Allah akan tambah rezeki di sekeliling kita. Hakikatnya, Islam adalah agama yang sangat sempurna. Ketika mana kita ingin memperbaiki diri kita, Islam telah mengajar jalan yang terbaik untuk kita lakukannya bersama. Jadi terus lakukan cara yang telah ditetapkan oleh Islam untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, kita perbaiki diri kita. Orang yang hebat adalah orang yang pada hari ini lebih baik daripada semalam. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah, jom berterima kasih kepada Allah.